Kita tengah semayang, orang call. Okey. Kita pun tutup. Kejap bunyi pula, tutup pula. Jangan batalkan semayang. Nampak? Kita tutup. Kerana apa? Kerana dalam mazhab Syafi'i tidak bersambung-sambung tutup itu masih tidak batal. Dia tak akan jadi bersambung. Kita test dah. Orang call, dia tak akan bersambung. Kita tutup, kita semayang, call lagi, tutup lagi. Jangan batalkan semayang. Okey? Call lagi, tutup lagi. Kerana kesilapan kita pada hari itu tidak silentkan akan telefon. Ya? Kenapa kita disuruh tutup? Kerana kaedah kita ad-dararu yuzalu. Gangguan adalah dihentikan. Okey? Yang boleh kita berhenti semayang ialah perkara-perkara besar lebih daripada itu. Contoh, orang buat lari harta. Kita tengah rokok, orang bahan beg duit kita belakang. Faham? Kita boleh berhenti semayang. Kejar, tangkap dia, semayang semula. Dalam kitab Yas'alunaka fiddin, boleh. Okey? Ataupun orang jatuh dalam sungai, anak kita rebah, jatuh dalam air dan sebagainya. Kalau kita baru pertama nak habis, mati dulu anak kita. Kita batalkan semayang, pergi selamatkan dulu orang yang lemas. Hukumnya harus. Kalau bunyi telefon, kita berulang-ulang tutup, jangan jadi bersambung sudah. Biar ada fasil, ada perceraian antara tutup yang pertama dengan tutup yang kedua.